Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Apa khabar bos-bos semua? Hari ini 3 Ramadan. Sekejap je dah 3 Ramadan dan bersama lagi dalam segmen Halakah Harian bersama Syafiq Adam. Okey, nama saya Syafiq Adam dan halakah ni tak perlu ustaz ke ataupun tak perlu orang yang pandai makhraj tajwid dia, bukan. Okey. Tujuan halakah ni kita nak maknakan surah-surah yang kita dah belajar. Tiga je objektif halakah ni. Pertama, nak dekatkan diri dengan Al-Quran. Kedua dia, kita dah belajar aplikasi Think Quran. Sekarang ni kita nak keluarkan makna baca, makna surah-surah lazim yang kita baca tu, kita maknakan perkataan-perkataan dia. Dan yang ketiga dia, kita nak jadi testimonial. Kita dah faham makna Quran, kita nak tunjuk contoh kepada orang sekeliling kita, terutama keluarga kita dah faham makna surah-surah dalam Al-Quran tanpa merujuk terjemahan. Jadi insyaAllah lah, halakah ni tak ambil masa yang lama. Semua boleh join dan boleh baca surah yang paling pendek pun tak apa. Jadi satu ayat pun tak apa. Jadi kita mulakan. Saya tunjuk sampel macam mana nak buat halakah ni. Dan halakah ni boleh dipraktiskan nanti di tempat kerja, di keluarga ataupun di orang sekeliling kata jom buat halakah kan. Jadi kita pun baca Al-Fatihah, kita bagi tahu makna. Okey, kita mulakan dengan Al-Fatihah dulu. Pertama baca La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas tu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu kita baca ayat demi ayat, kita maknakan perkataan-perkataan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah, Rabbi Rabb, alamin seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Maliki pemilik. Yaumi hari. Ad-din agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka kepada engkau. Na'budu kami beribadah. Wa iyyaka dan kepada engkau. Nasta'in kami memohon pertolongan. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina tunjukkanlah kami. Sirata jalan mustaqim yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sirata jalan allazina orang-orang yang an'amta engkau telah beri nikmat 'alaihim atas mereka, ghairi bukan, maghdubi orang-orang yang dimurkai, 'alaihim atas mereka, wala dan bukan, ad-dallin orang-orang yang sesat. Sadaqallahul azim. Jadi begitulah, uh, mudahnya, tak sampai pun berapa minit. Kita memang nak pendek-pendek je supaya setiap orang dalam kumpulan dapat baca. Jadi kalau ada 4 orang, tak sampai setengah jam dah habis kan. Lepas tu boleh buat kerja masing-masing. Jadi Bos Ahmad Reza boleh nak cuba baca? Kita belajar surah An-Nas kan? Jadi boleh baca surah An-Nas. Boleh? Okey, jadi saya bulan Ramadan ni saya nak fokus hafal surah Al-A'la dan surah Al-Mu insyaAllah. Jadi kena buat latihan lah. Jadi saya baca surah Al-A'la.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihi. Sucikanlah olehmu. Isma nama. Rabbika Rabbmu. A'la yang maha tinggi. Allazi khalaqa fasawwa. Allazi yang khalaqa dia telah menciptakan. Fasawwa lalu dia membentukkannya. Lalu dia telah membentuknya. Wallazi qaddara fahada. Wallazi dan yang qaddara dia telah menetapkan fahada maka dia telah memberi petunjuk. Lalu dia telah memberi petunjuk. Wallazi ahraja mar'ah. Wallazi dan yang ahraja dia telah mengeluarkan mar'ah padang. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Faja'alahu maka dia telah menjadikannya. Lalu dia telah menjadikannya rusaan kering ahwa kehitam-hitaman. Sanu'ri'uka fala tansa. Sanu'ri'uka akan kami bacakan kepadamu. Fala maka tidak tansa. Kamu tidak lupa. Kamu lupa. Fala maka tidak kamu lupa. Illa masya Allah. Illa kecuali ma apa yang sya'a dia telah kehendaki Allah Allah. Innahu sesungguhnya dia ya'lamu dia mengetahui ajara ijara al-jahra yang jelas wama dan apa yang yahfa yang tersembunyi. Wa nuyassiruka liyusra wa nuyassiruka dan kami beri kemudahan kepada kamu. Kami akan memudahkan kamu lil yusra terhadap kemudahan. Fazakir inna fa'atil zikra. Fazakir maka beri peringatan. Maka berilah peringatan. In jika nafaati ia telah bermanfaat. Zikra peringatan. Saya zakarul mayyahsya. Saya zakaru dia akan mendapat peringatan. Man apa yang siapa yang yahsya dia takut. Sadaqallahul azim. Jadi sahabat-sahabat, bos-bos semua, boleh cuba baca surah. Okay, ni halakah ni lebih kepada semua kena membaca, mencuba. Tujuan dia kita dah belajar kan. Kita dah belajar, kita nak memaknakan. Barulah kita jadi ingat. Di dalam aplikasi ni ada bahagian memorize ni. Ini cara yang tepat lah kita dah belajar. Kita boleh tekan autoplay ni. Kita cuba maknakan perkataan sebelum makna dia keluar. Tetapi ada halakah macam ni. Sebenarnya lagi mudah lah. Kita fokus untuk surah-surah pilihan. Jadi bos Iziani boleh kalau nak cuba surah An-Nas. Baca surah An-Nas. Dan maknakan surah An-Nas ni. Boleh. Bos Iziani kalau tak boleh cuba tulis di ruangan chat sebab program kita ni sampai 2.30 saja, 15 minit je. Kalau kita buat berdepan pun memang kita tak ambil masa yang lama lah. Kita dalam 4-5 orang, seorang baca 2-3 minit, kemudian orang seterusnya dan tak sampai setengah jam kita dah boleh habis. Ataupun nak tanya ke apa itu halakah ke pun boleh. Oh, tengah buat kerja. Masya Allah. Okay. Jadi saya sambung balik lah. Saya punya bulan Ramadan ni cuba nak hafal surah Al-A'la lah. Kan. Al-A'la, Al-Mulk,
Okey, tu nak hafal. Jadi bila kita nak hafal ni, kita kena ulang-ulang. Tetapi kalau kita dapat makna dia, kita boleh menghafal lagi mudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatajannabuhal ashqa. Dan ia menjauhinya ashqa, orang yang celaka. Allazi yaslan naral kubra. Allazi yang yasla. Dia masuk nara, api, kubra, besar. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Summa, kemudian, la tidak, yamutu, dia mati, fiha, di dalamnya. Wala, dan tidak, yahya, dia hidup. Qad aflaha man tazakka. Qad, sungguh, aflaha, dia telah beruntung. Man, siapa yang, tazakka, dia telah menyucikan diri. Wa zakara asma rabbihi fasalla. Wa zakara, dan dia mengingati. Dan dia telah mengingati asma, nama, rabbihi, Rabbnya, fasalla, maka dia solat. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bal, bahkan, tu'siruna, kamu semua lebih mengutamakan al-hayata, kehidupan dunia, dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu, dan akhirat, khairun, baik, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal, dan kekal, dan lebih kekal. Inna hazal lafi suhufil ula. Inna, sesungguhnya, haza, ini, lafi, benar-benar dalam, suhufi, lembaran, ula, yang pertama. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi, lembaran Ibrahim, Ibrahim, wa Musa, dan Musa. Sadaqallahul azim. Jadi begitulah cara kita buat halakah. Macam mana saya boleh nampak makna perkataan-perkataan ni? Kita buat latihan lah. Contoh, kita ambil ayat yang pertama. Ah, Fasawa. Fasawa. Lalu dia telah membentuknya. Oh, tak ada. Okey. Sabbihis. Sucikanlah olehmu. Oh, dia dah ada audio eh. Sabbihi. Sucikan olehmu. Isma. Nama. Rabbika. Rabbmu. Al-A'la. Yang maha tinggi. Allazi. Yang. Khalaqa. Dia telah menciptakan. Fasawwa. Lalu dia telah membentuknya. Jadi sebutan yang betul dah ada dah. Jadi kita ikut sebutan yang betul. Jadi kita cuma pilih jawapan-jawapan. Kemudian kita dah tahu dah mana-mana tu, kita buat jawab kuis. Al-lazin yang isma nama. Fasawa. Jadi bila kita buat ulang-ulang ni, kita boleh kita boleh hafal tanpa mengingat. Jadi Alhamdulillah selesai kita punya halakah harian ni. Halakah ni dia kena praktis lah. Dah praktis baru dapat. Jadi terima kasih Bos Ahmad Reza, Bos Izyani, Bos Murad. Okay. InsyaAllah lah satu hari nanti boleh join, baca dan maknakan. Bila dah praktis ni baru kita mudah hafal. Okay. Jadi yang mana yang baik datang daripada Allah, yang lemah tu daripada saya. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, jumpa lagi di waktu dan hari yang lain.